Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul daripada Odelah. Ini adalah dashboard Odelah. Di sini ada fungsi powerful untuk bantu anda melihat trend jualan gerai anda. Di bahagian statistik ini, kita boleh lihat statistik jualan untuk 7 hari. Garisan merah di bawah ini menunjukkan jualan dan bar pula menunjukkan jumlah klik Odelah gerai anda. Jadi dalam paparan data ini menunjukkan pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad jualan menunjukkan kosong, manakala pada hari Isnin dan Selasa menunjukkan 23 klik ke atas dan juga berlaku jualan. Dari sini kita boleh tahu bahawa apabila berlaku jumlah klik Odelah melebihi 23 klik, jualan berpotensi berlaku. Jadi jualan tidak berlaku secara tiba-tiba. Seringkali jualan yang berlaku ada kaitan dengan data. Jadi untuk hari Isnin dan Selasa ni, kita kena lihat balik pukul berapa kita post link Odelah kita, di grup mana kita post link Odelah kita, kerana di situ ada klik yang tinggi yang menunjukkan ada prospek berminat dengan gerai kita, sehinggalah berlakunya jualan. So kita boleh repeat proses yang sama, iaitu kita boleh post link Odelah di grup tersebut dan pada waktu tersebut. Dan di mana grup yang tidak menghasilkan jumlah klik yang tinggi ataupun pada waktu mana yang tidak menghasilkan klik yang tinggi, kita boleh elakkan post di grup ataupun pada waktu tersebut. Anda perlu anggap data ini adalah sebagai kompas bisnes anda. Odelah bukan setakat link untuk penduduk setempat order daripada anda, bahkan Odelah mempunyai ciri yang powerful untuk memaksimumkan jualan gerai anda. Nak cuba Odelah? Boleh layari odelah.store. Semoga bermanfaat.